Guys, hari ini baru sempat saya nak ulas satu isu yang saya geram nak jawab. Tapi, itulah, saya rasa tak perlu nak jawab. Tapi kena jawab juga kan. Ramai yang komen kononnya doa kunut Nazila yang dibacakan ketika himpunan Turun Anwar sebelum ini telah berpatah balik. Dan kini terkena pula pada Perikatan Nasional, khususnya apabila tercetus kemelut pertukaran Menteri Besar di Perlis. Jadi di sini saya nak jelaskan dengan tenang, berfakta dan juga berprinsip. Pertama sekali, kunut Nazila dari sudut agama Islam adalah doa yang bersifat umum dan tidak dikhususkan kepada mana-mana individu, parti ataupun tokoh tertentu. Doa ini hanya tertuju kepada sesiapa sahaja yang berlaku zalim, menindas dan melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Maka siapa yang zalim, dialah yang sepatutnya merasa. Itu basic, asas dia macam tu. Yang songsangnya apabila doa ini dibacakan, pihak yang paling kepanasan dan paling melenting bukan PAS, bukan PN, tetapi pimpinan dan juga penyokong Pakatan Harapan itu sendiri. Sampai sanggup membangkitkan isu ini di dalam sidang parlimen. Saya nak tanya secara jujur, kenapa nak menggelabah lebih sangat ni? Kalau tidak zalim, kenapa terasa? Kalau tidak melakukan penindasan, kenapa doa itu sampai tahap nak dibahaskan, diungkit dalam sidang dewan?